Korang ibu hamil, ramai yang request dengan doktor Mu. Doktor boleh tak ajar kami apakah keperluan baby yang perlu di packing sekali waktu nak bersalin nanti tu. Okay. Kan baby korang yang dah bersalin nanti, bestnya comel ada baby kan. Okay, so apa benda barangnya? Kita tak nak barang macam nak pindah rumah tau, buang masa kita nak bawa barang tu sekadar cukup untuk keperluan baby untuk 3 hari macam tu. Korang perlu sediakan baby punya set baju lah. Baju, seluar dia, pampers dia. Untuk tutup kepala ni korang boleh ambil kain bedong yang boleh tutup kepala sekali. Keperluan lain, sarung kaki ke, sarung tangan ke, yang tu nanti dekat rumah. Wipe, baby wipe nanti nak cuci-cuci. Baby punya barut ke, so baby punya bedak-bedak ke, punya sabun mandi ke, semua tu itu nanti kat rumah. Cukup itu pun dah madai untuk nak sambut baby nanti. So enjoy you all punya journey untuk lihat anak pertama tu. Okay, semoga manfaat. Jangan dapat selesai. Bye. Awak ibu yang dekat bersalin, tunggu apa lagi? Daftar cepat kelas webinar rahsia mudahnya salin. Link dekat bio. Daftar sekarang. Bye.